Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya Zul Iman dan Muklis akan membuat menu yang berkhasiat iaitu Caesar salad. Adakah anda tahu, salad kaya dengan tumbuhan yang kaya dengan vitamin dan serat. Ia mampu melancarkan sistem penghalaman. Selain itu, salad yang disampingi protein seperti ayam juga mampu meningkatkan sistem imun, membaiki tisu dan lain-lain. Salad juga boleh disertai dengan karbohidrat seperti roti untuk membekalkan tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Iman Hakimin bin Zulfadli. Dan saya Muhammad Muklis bin Muhammad Zisham. Hari ini kami akan memasak Caesar salad iaitu menu yang sihat untuk makan bersama keluarga. Bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam masakan ialah carrot, bell pepper, sayur salad, ayam yang diperap dengan rempah ratus, kepingan bawang Holland, tomato cherry dan sourdough bread. Kita juga boleh menggunakan daging bacon sebagai protein tambahan, minyak zaitun, parmesan cheese dan mayonis. Pertama sekali, kita akan membuka api dengan berhati-hati. Api jangan terlalu besar. Seterusnya kita akan menggunakan olive oil. Masukkan sedikit saja. Tunggu sehingga ia panas. Sementara itu, kita boleh memotong carrot. Apabila minyak sudah panas, kita boleh mula masukkan ayam yang diperap dan masak ia sehingga warna perang keemasan. Sementara menunggu ia memasak, kawan saya akan memotong carrot untuk dimasukkan ke dalam salad. Dah. Bila ayam kita sudah menjadi orange seperti ini, kita boleh meletakkannya di tepi dan biarkan ia sejuk. Sementara biar ayam yang digoreng sejuk, kita akan mencarikan sayur salad kepada bahagian-bahagian kecil dan masukkan carrot yang dipotong tadi. Selepas itu, kita boleh memasukkan cherry tomato dan bawang Holland yang dipotong. Seterusnya, masukkan bell pepper yang sudah dipotong halus. Langkah seterusnya, kita akan memasukkan sos mayonis mengikut cita rasa kita. Dan langkah seterusnya, kita akan menabur keju parmesan mengikut cita rasa dan memasukkan daging bacon serta ayam yang digoreng sebentar tadi. Dan akhirnya, kita akan gaulkannya dengan serata. Akhir sekali, kita akan menyusun sourdough bread mengikut kreativiti dan menaburkan sedikit lagi keju parmesan bagi menambah selera. Dan akhirnya, Caesar salad kita sudah siap. Selamat menjamu selera.